Public Gold ni sudah wujud lebih 16 tahun. Tahun ni masuk tahun ke-18. Saya pelik, macam mana orang boleh beli emas? Apa sebenarnya tujuan orang beli emas ni? Okey, orang cakap untuk pelaburan, untuk keuntungan. Tapi saya sendiri pun tak faham macam mana sebenarnya orang main emas. Macam mana orang untung dengan emas? Sabar. Kalau anda ada persoalan ni, bagi saya jawab. Sebenarnya tuan-puan, ada 3 cara macam mana seseorang tu boleh dapat untung daripada emas. Dan ada 3 kategori. Kategori ni merangkumi hampir semua pembeli emas. Yang pertama, melabur emas. Buy low, sell high. Kategori ni paling biasa, paling common. Okay, tuan-tuan beli emas pada harga rendah, kemudian jual semula pada harga yang lebih tinggi. Keuntungan datang daripada mana? Daripada perbezaan harga tadi. Kalau anda pakai kategori ni, ambil masa sekitar 1 ke 2 tahun untuk nampak hasil. Yang kedua, berniaga emas. Untuk kategori ni, tuan-puan beli emas banyak-banyak, lepas tu jual semula emas-emas yang anda beli kepada pembeli kedua dengan harga markup sama macam kedai emas. Untungnya datang daripada mana? Datang daripada perniagaan, bukan harga emas naik. Jadi dealer public gold yang aktif biasanya tergolong dalam kategori ni, tapi dealer tak jual emas. Dealer educate orang tentang emas dan orang tadi tu akan beli dengan public gold. Sebagai balasan, public gold akan bagi insentif kepada dealer sebagai tanda terima kasih sebab introduce orang tu kepada public gold. Yang ketiga, menjadikan emas sebagai simpanan. Kategori ni yang paling banyak sekali termasuk golongan yang tidak pandai melabur. Dalam keadaan ni, tuan-puan jadikan emas sebagai alat kewangan. Sebab apa? Sebab emas ni kalis bocor. Sebab emas ni tahan inflasi. Sebab emas ni mengelakkan duit daripada terbang hilang entah ke mana-mana. Sebab emas ni buat kita disiplin menyimpan, menabung lebih semangat, lebih kuat lagi. Keuntungannya bukan sekadar harga emas naik, tapi simpanan makin kukuh. Anda tak boros. Tabungan tak bocor. Kekal terpelihara kekayaan anda. Inilah sebabnya ramai orang pilih emas sebagai tabungan untuk jangka panjang. Kalau anda memulakan tabungan emas minimum RM100 dan tiada komitmen bulanan, isi beg biru di bawah, saya bantu anda sampai anda boleh dapat emas fizikal macam ni. Moga kekayaan anda terus berkembang dan bertambah dengan ilmu. Follow for more tips.